you doing? Okay Wan, customer pasang tinted dekat mana Wan? Okay, sekarang customer pasang tinted dekat Retex Senawang. Yang ni ikut customer punya preference lah. Dia nak ikut spek JPJ. Macam korang boleh tengok kat sini. Yang depan kalau ikut spek JPJ 50 lah. Yang belakang customer buat maksimum gelap. Jom, kita belakang. Mantap. Okay Wan, reverse Wan. Parking dekat tepi ni lah. Ambil video sikit. Okay Wan, cakap Wan, kita nak pergi deliver kat mana Wan? Okay, petang ni saya nak buat delivery dekat Melaka di Merlimau. Kita jumpa di Merlimau sebentar lagi. Zaz! Sekarang kita berada di Merlimau, Melaka. Kita baru je sampai dekat rumah customer, kita tunggu customer. So, orang Melaka cari saya. Saya Syahri Zuhaid. Saya pun dari Melaka. Hello, Assalamualaikum Kak. Salam, Syak kena keluar daripada lorong tu. Akak kat luar rumah ni. Oh, okey. Saya keluar daripada lorong NP2 ni. Lepas tu saya terus je lah daripada jalan utama tadi kan. Keluar balik lorong Syawang tu. Akak dekat depan rumah je ni. Nampak je akak nampak. Nampak akak. Oh, okey. Alright. Okey. Kita kena keluar. Kita dah salah rumah. Jom. Okey, ni rumah yang sebenar. Okey, kita dah sampai. Sekejap. Jom. Kita pasal rebel. Saya jual kereta Nissan Serena e-Power kepada akak dengan harga tersebut lah. Akak pun beli kereta tu dengan Syah. Baik, terima kasih. Seperti harga yang kita persetujui. Masih tak Syah? Nak tolong akak. InsyaAllah. Terima kasih Kak, percaya saya. Urusan dengan saya. Rezeki kot Kak. InsyaAllah rezeki. Kat sana. Betul. InsyaAllah rezeki. Mana tahu? Anak-anak nanti. InsyaAllah. Belajar ke apa tu. Nak cakap apa tu? Akak. Oh, tak tahu. Saya pun mesti benda ni macam ni Kak. Okey, macam ni Kak. Macam mana akak punya pengalaman berurusan dengan saya daripada A sampai Z? Adakah mudah ke, pening kepala ke? Kalau akak nak recommend pun boleh. Akak personally first time lah kan deal dengan Syah. Deal dengan Nissan sebenarnya sebab sebelum ni kereta akak beli yang second hand lah. So ni first time akak beli yang kereta baru. So so far memang Syah sangat-sangat membantu akak. Thank you so much Syah. Memudahkan sebab akak pun tak sempat kan nak deal semua dengan akak apa-apa. Syah settlekan je lah. So far memang sangat-sangat akak tutang budiah dengan Syah. Lepas tu memang membantu akak. So sangat recommended. Memang saya sokong lah kalau siapa-siapa nak minta tolong Syah untuk proses jual beli Nissan lah. Panggil orang Melaka beli dengan kita orang tak? Okey, orang-orang Melaka. Apa-apa boleh deal dengan Nissan Seremban, dengan Syah. Jom kita promote, kita tolong Syah. Ni kat trademark untuk Melaka. Belilah. Mana? Terima kasih.